Model ni paling banyak saya repeat. Design dia ni hitam basic macam ni, tapi waktu malam cahaya dia ni memang terang. Yang ni lampu solar guys. Korang pasang lampu ni tak payah nak risau bil elektrik tinggi. Walaupun pasang banyak biji sekaligus, tak perlu risau, korang tak kena bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu malam pula dia akan automatik nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Automatik nyala bila tak ada cahaya matahari. Yang model ni paling basic. Design dia ni warna hitam petak macam ni, dia tak berapa lawa. Tapi harga dia murah, harga bajet dan cahaya dia ni terang. Yang model ni memang ngam kalau korang nak pasang dekat tepi rumah. Boleh gantung dekat dinding rumah, boleh gantung dekat bawah bumbung rumah, boleh gantung dekat garas kereta semua. Model ni yang paling fleksibel sebab dia ada bagi bracket yang mudah untuk korang pasang mana-mana. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang nak cari yang bajet, korang nak pasang banyak biji sekaligus, korang boleh check yang model hitam ni. Harga dia harga bajet. Tapi kualiti dia ni tak kalah. Performance dia ni memang padu. Korang boleh check lampu solar yang model hitam ni dekat link video. Yang model ni kalau pasang banyak biji sekaligus, model dia tak mahal sangat.